Tuan-tuan teguk air, bismillah. Sebut nama Allah kerana Allah. 18 tahun dia masak untuk suami dan anak-anak. Bukan kerana dia isteri dan ibu, tetapi kerana Allah. Kumpulan ini tidak dapat diperdayakan oleh iblis, laknatullah alaih. Kerana Allah. Dengan sebab itu, tiap-tiap kali kita solat, kita iqrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikrar kita tiap-tiap hari. Kita tak perasan ikrar itu mengandungi elemen untuk kita ikhlas. Inna salati, sesungguhnya solat aku, wa nusuki, semua ibadat yang aku lakukan, wa mahyaya, seluruh kehidupan aku, bangun aku, duduk aku, tidur aku, berjalan aku, kelip mata aku, memalingkan muka ke kanan, memalingkan muka ke kiri, wa mamati, dan kematian aku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Supaya apa? Supaya Allah terima kebaikan yang kita buat.